Apakah hukum buat pertandingan memancing, duit daftar boleh beli hadiah? Dengar baik-baik. Kita buat pertandingan memancing, seorang bila orang nak masuk 100 riyal. Contoh, masuknya 1000 orang, kita akan dapat 100 ribu ringgit. Dia ambil 30 ribu ringgit untuk hadiah, 20 ribu lagi untuk urusan lain, gaji budak-budak 60 orang, bayar patah dan sebagainya, bandar orang, habis itu 20 ribu bang, 30 ribu hadiah. Ambil 20 ribu buat beli barang, mesin basuh, mesin ngering, kipas angin, air dryer, faham lagi? 20 ribu lagi buat hadiah wang tunai. Tempat pertama 3 ribu ringgit, tempat kedua 5 ribu ringgit, tempat ketiga 10 ribu ringgit. Berapa tak boleh? Orang aku tanya aku. Contoh bang, awak contoh. Jadi peserta yang bernasib baik, dia hanya bayar 100 ringgit, tapi dia dapat ikan kakap 4 kilo cakap. Orang lain 2 kilo lah ke? Dia 4 kilo. Dia dapat pitih tadi 10 ribu ringgit. Okey, contoh. Orang yang tak nasib baik 100 tadi hilang, 100 lagi lah duduk dalam 10 ribu itu. Maka dia tidak nasib baik, tak dapat, hilang harta. Yang bernasib baik dapat balik harta dia dan harta orang pula. Itulah judi namanya. Dosa besar kena laknat. Biasanya 50 ribu paling kurang dapat pada toke. Faham lagi penganjur? Ni saya dengar mulut penganjur. Dan kadang-kadang dapat 60 ribu, 70 ribu. Nampak? Untung fresh 3 hari buat kerja. Itu judi. Haram, dosa besar. Okey? Yang tidak judi ni gini, duit peserta bukan untuk hadiah rebutan, duit peserta untuk bayar sewa. Kalau main futsal, bayar gelanggang, atau duit semua tu dibeli t-shirt untuk dipakai oleh semua orang. Itu tak apa. Dan hadiah disediakan oleh pihak ketiga. Contoh, dianjurkan oleh hadiah kerjaan, support. Okey, itu tak apa. Yang tak boleh hadiah pada yuran, itulah kita berebut. Itu haram judi.